semalam kerana dengan penerimaan wahyu yang pertama. Seterusnya kita pagi ini bercerita tentang wahyu terhenti. Tempoh terhentinya wahyu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Ibnu Abbas, yang menggambarkan bahawa ia memakan masa beberapa hari. Dalam tempoh terhentinya wahyu, Rasulullah SAW berada dalam keresahan dan duka cita serta diselubungi kebingungan. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Tabir seperti berikut: dan terhentilah wahyu dalam satu tempoh. Nabi SAW sangat berduka cita sehingga berkali-kali baginda cuba mencampakkan dirinya dari puncak bukit yang tinggi. Maka Jibril menjelma kepadanya dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau Rasulullah yang sebenar." Lalu tenanglah kegelisiran baginda dan jiwanya tenteram semula. Kemudian baginda pun pulang. Namun apabila masih berpanjangan tempoh terhentinya wahyu itu, baginda melakukan lagi seperti yang telah dilakukan. Apabila sampai ke puncak bukit, Jibril menjelma kepadanya sambil berkata seperti yang dikatakan sebelum itu. Ibnu Hajar berkata yang demikian itu, yakni terhentinya wahyu beberapa hari, adalah bertujuan untuk menghilangkan kegerunan yang menimpa Rasulullah SAW dan supaya timbul keinginan Rasulullah SAW agar perkara itu berulang kembali. Setelah hilang kebimbangan dan ternyata kepada Rasulullah SAW perkara yang sebenar, dan Rasulullah SAW sendiri telah mengetahui dengan yakin bahawa baginda SAW telah diangkat menjadi Nabi Allah yang maha besar lagi maha tinggi, dan yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan kepadanya berita dari langit. Apabila keinginan dan penantian Rasulullah SAW terhadap wahyu menjadi sebab keteguhan dan kesanggupannya menanggung kejadian itu jika ia berulang, maka setelah semua ini datanglah Jibril buat kali kedua. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW menceritakan mengenai tempoh terhentinya wahyu dengan sabda baginda yang bermaksud, "Ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku pun mendongak pandangan ke langit. Tiba-tiba aku dapati Jibril yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kerusi antara langit dengan bumi. Lalu aku pun duduk berlutut sehingga rebah ke bumi. Kemudian aku datang kepada isteriku dan berkata, selimutkanlah aku. Mereka pun menyelimutkan aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan kepada Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pada pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah kau jauhi. Surah Al-Mudassir ayat 1-5. Kemudian wahyu pun mula turun berturut-turut. Jadi apa yang kita dengar, semoga mendapatkan kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala